dengan menggunakan borang N01 dan juga R01. Jadi walaupun borang ni kita suruh pihak sekolah menguruskan, tetapi banyak masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah. Dan saya sendiri menghadapi masalah juga. Borang tu tak sampai ke saya. Borang tak lengkap maklumat. Profil data pelajar tak betul. Borang rosak, koyok dan sebagainya lah. Jadi ini menyusahkan. Hampir 90% murid yang melibatkan diri secara aktif dalam kejohanan sukan di peringkat sekolah, zon, daerah dan negeri. Isu utamanya ialah dalam menyimpan ataupun menyimpan data rekod-rekod yang berkaitan dengan pencapaian penglibatan murid-murid dalam bidang sukan di peringkat sekolah begitu sukar. Jadi ini menyukarkan pihak sekolah, pihak daerah, pihak negeri dalam mengenal pasti atlet-atlet. Kita menghadapi kesukaran juga dalam menganalisis dapatan daripada pencapaian maupun penglibatan murid-murid yang ada di sekolah. Berlaku pelanggaran peraturan, iaitu dari segi penipuan had umum, yang mana data yang kita ada sekarang ini boleh dimanipulasi oleh setengah pihak bagi meraih kemenangan dalam jangka masa pendek. Sejarah dalam penglibatan mereka dalam bidang sukan bermula daripada sekolah rendah sehingga mereka menamatkan pengajian di peringkat sekolah menengah. Dengan sejarah ini, pihak-pihak yang berkepentingan selepas pada murid-murid ini tamat persekolahan, mereka boleh melihat sejarah ini untuk mengenal pasti. Salah satu strategi dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia ialah memanfaatkan ICT dalam bidang pendidikan. Bagi tujuan tersebut, pelbagai pihak harus bersedia untuk mendepani style pengurusan abad 21 yang mementingkan capaian untuk mencari data secara tepat dan terkini, pengurangan kerana birokrasi, rutin kerja yang berulang, serta masalah ketidaksan maklumat yang sering membebankan pengguna. Untuk itu adalah menjadi hasrat saya agar semua sektor di Jabatan Pendidikan Pahang untuk mengambil langkah-langkah proaktif bagi menaik taraf asas-asas yang telah sedia ada dengan memanfaatkan aplikasi ICT secara total. Sama begitu, salah satu impak penting dalam aplikasi ICT dalam pengurusan ialah kemampuan mewujudkan bank data.